Okey guys, so hari ni aku berada dekat Awana Genting Highland dan untuk hari ni telah pun berlakunya sesi launching skuter terbaru, model terbaru daripada Zontes, iaitu 368 punya line up. So kalau korang nak tahu model apa, korang layan video ni sampai habis. Okey guys, so macam aku cakap tadi lah kan, Encik Zontes telah pun memperkenalkan 4 model terbaru untuk 368 punya line up. Seperti mana yang korang sedia maklum, sedia maklang, sedia mak ngah, sedia makcik, untuk model Zontes yang 368 ni, dia bermula dengan Zontes 368G. Yang ini Roka-Roki punya. Yang ini model yang dah dilancarkan ataupun yang dah ada dalam market start daripada tahun lepas lagi. Dan sehubungan dengan kewujudannya Encik Zontes 368G yang model tahun lepas ni, tahun ni diorang perkenalkan model yang barulah. Dia sebenarnya untuk line up 368 yang terbaru ni, sebenarnya diorang dah perkenalkan pada Malaysia Auto Show tahun lepas lagi. Cumanya ianya tidaklah secara rasmi lagi berada dalam pasaran. Dia belum official lagi. Dan hari ni ataupun dengan lebih tepat sekali semalam, diorang melancarkan ataupun diorang memperkenalkan secara official, siap dengan harga komplit semua sekali. Okeylah, jom aku perkenalkan satu persatu lah model 368 line up yang terbaru untuk tahun 2026. Yang paling kiri sekali ni ianya adalah 368K. 368K yang dijual pada tanda harga RM27,800 tidak termasuk road tax dan juga insurans. Yang bersebelahan dengan dia ni 368G lah. Yang ni update yang terbaru, version yang terbaru. Ada perbezaan sedikit lah kalau nak dibandingkan dengan model yang tahun lepas punya. Ianya bakal dijual pada tanda harga RM28,800 tidak termasuk road tax yang insurans. So antara empat model ni 368G ni paling mahal lah harga dia, RM28,000. Yang seterusnya sebelah 368G ni tersergam indahnya seketul 368E. Ianya bakal dijual pada tanda harga RM25,800 tidak termasuk road tax dan juga insurans. Dan seterusnya yang paling hujung, kalau korang tengok depan-depan kan, korang akan dapati yang bahawasanya model yang ni model yang terpaling kecil dari segi saiz lah, tapi enjin yang digunakan enjin sama. Dan untuk yang paling kecil ni ianya adalah 368D yang dijual pada tanda harga RM23,800 tidak termasuk road tax dan juga insurans. Untuk model 368D ni, dia adalah model yang paling murah lah kalau nak dibandingkan dengan ketiga-tiga model yang lain tu. Okey, so seperti mana yang telah aku cakap tadi kan, untuk keempat-empat model 368 ni, dia didatangkan ataupun menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin 4-stroke single cylinder, single overhead cam, liquid cool fuel injection yang bersesaran 368cc. Enjin ni dikatakan mampu menghasilkan sekitar 38.2 horsepower dan juga 40 Nm of torque. So untuk keempat-empat model ni, korang kena tahu yang bahawasanya dari segi power output semuanya sama je, tak ada beza. So kalau dah enjinnya sama, apalah yang membezakan keempat-empat model? Kalau korang tengok secara zahirnya atau lahiriahnya, kalau tengok daripada segi design, dari segi saiz, kau nampaklah berbeza. Kita mulakan dengan 368D dulu lah. Kalau tengok, memang 368D ni dia model yang paling kecil lah. Dan untuk 368D ni, dia dikenali sebagai urban maxi scooter. Urban maxi scooter ni maksudnya dia maxi scooter tapi dalam masa yang sama dia urban. So untuk orang yang rambut dia penuh dengan urban, boleh lah. Bukan yang tu. Bukan. Itu uban. Urban maxi scooter ni maksudnya dari segi zahiriahnya, kau nampak dia macam maxi scooter yang kebiasaannya digunakan untuk long distance ride, main atas highway kan, maxi scooter. Cumanya disebabkan design dia yang kau nampak macam compact, macam kecil ni, dia sesuai untuk kegunaan urban ataupun town ride. So disebabkan saiz dia yang sedikit kecil kalau nak dibandingkan dengan habang-habang dia yang lain tu kan, of course lah dia mempunyai berat yang lebih ringan. Untuk 368D ni berat dia sekitar 175 kg sahaja, tapi itu dia punya dry weight lah. Okey, so kalau kita tengok pada Encik 368D ni, benda pertama yang korang kena tahu adalah ianya dilengkapi dengan auto cruise. Ada cruise control, nampak? Dia ada cruise control. Untuk model 368 ni kan, semua ada cruise control. Mana kau dah dapat skuter yang sama level, yang sama kasta, yang sama kategori dengan Zontes 368 ni, ada cruise control. Selain daripada cruise control, untuk 368D ni juga dia dilengkapi dengan electronic adjustable punya windshield, nampak? Dan selain daripada tu, kalau korang nak tahu, Encik 368D ni dia menggunakan ride by wire. Lagi satu aku tak tahulah benda ni, aku pala tahu je sebenarnya, penyangkut TOS dia macam gitu man. Lepas tu kau boleh, kalau tak nak pakai tu kau boleh simpan. Dan kalau tengok pada benda-benda lain, ciri-ciri skuter maxi tu memang ada lah kan, dia ada kompartmen. So kompartmen sini agak sempit. Kalau kompartmen yang belah sini sama juga, agak sempit lah, tak besar, tapi boleh lah kau nak selit-selit setakat letak glove ke sementara kan. And then dekat sini aku jumpa charging port. Dia ada USB-A dan juga USB-C punya charging port. Meter
Dia menggunakan TFT meter lah. Lepas tu apa lagi? Lampu LED headlight, siap ada DRL ni. Dan yang paling penting dia ada dashcam. So untuk 368D ni dashcam dia ada front dashcam sahaja. Lepas tu kalau tengok dekat sini dia ada parking brake. Oi, sangat-sangat berguna Kalau kau berhenti dekat traffic light and then traffic light tu agak cerun ke apa ke, kau malas nak pegang brake, kau boleh tarik je dia punya handbrake. Dari segi kompartmen, kalau tengok dari segi kompartmen ini aku tak sure lah mak, tapi kalau tengok judge dari segi dia punya space ni nampak macam tak muat seketul full face ni. Open face mungkin muat. Dan lagi satu kalau kau tengok kan, button-button dekat handlebar dia ni sangat-sangat user friendly sebab kau senang faham. Ini plus minus set ni button cruise control. Fuel, tekan terbuka tangki minyaknya. Ni seat, kau tekan buka seatnya. Yang ni hazard light, tekan keluar hazard lightnya. Yang ni untuk kau toggle lah. Kalau kau nak turun naik windshield, kau kena masuk dekat dia punya menu, tekan, nampak logo windshield tu. Lepas tu kau adjust nak kasih naik ke nak kasih turun. Lepas tu horn macam biasa. Depan ni passing light, sangat-sangat user friendly lah pada aku. Dah kena rembat guys, dah kena rembat, tinggal seketul je. Yang lain aku tak sempat lagi nak ni. Untuk 368D ni kalau tengok pada dia punya tangki minyak tangki minyak dia adalah sebesar 12 liter. 12 liter, so kenalah dengan saiz dia yang kecil. Lepas tu dia punya seat height pula adalah sekitar 760mm. Aku dah try duduk, memang tak berapa nak tinggi sangat lah. Alright, jom kita pergi kepada yang seterusnya, 368K. Tunggulah 368G dengan 368E orang tengah test ride. So 368K ni kalau tengok kan, kalau ikutkan dia memang yang terpaling besar lah. Kau tengok dia punya kepala pun memang jenahak besar lah. Lepas tu dari segi luaran ni kalau tengok macam biasalah dia ada windshield. Lepas tu dia ada handle guard. Handle guard ni memang function gila. So untuk 368K ni dia ada dashcam complete depan dan juga belakang Ni belakang punya dashcam, yang ini dashcam depan. Dan untuk 368K ni dia adalah seketul sport touring scooter dengan sifat fizikal dia yang besar gedabak ni. Memang kena lah. Electronic adjustable windshield tu masih juga ada sama. Antara benda lain yang ada pada Encik 368K ni adalah dia menggunakan adjustable punya USD fork lah untuk fork depan. And then of course lah tangki minyak dia confirm lebih besar sebab dia pun besar, sebesar 17 liter. Dan seat height dia tak berapa tinggi sangat walaupun dia besar, 770mm. Cruise control ada. Untuk 368 punya line up ni semua ada cruise control. Macam aku cakap tadi lah kan, kalau tengok pada dia punya braking depan dia menggunakan 4 piston punya radial mounted Jejuan brake caliper. Tapi memang nampak besar lah. Ini kalau bawa touring atau highway, bawa jalan-jalan jauh tak terasa ni. Confirm tak terasa. Ada pun yang dah balik. Sekarang ni yang ini 368E. 368E ni dia kecil sikit daripada 368K tu, tapi dia lebih besar daripada 368D yang ni Atik tengah bawa ni. 368D sama dengan 3 model yang lainnya. Dia dilengkapi dengan auto cruise. Lepas tu adjustable windshield ni sama juga menggunakan elektronik punya adjustable windshield. Cuma untuk yang adjustable windshield ni, yang elektronik ni, yang tak ada hanyalah 368G. Selain daripada 368G semua pakai elektronik adjustable punya windshield. Dan untuk 368E ni juga dia dilengkapi dengan front dashcam dan juga rear dashcam. Kalau tengok dari segi position button apa semua, tak ada beza pun antara 368K, E dan juga D ni. Untuk fuel tank capacity sebesar 17 liter. Seat compartment dia aku berani cakap memang luas teruk amat, luas terbentang. Aku rasa kalau untuk yang 368E ni dan juga 368K tu muat lah kalau letak full face. Okay guys, so ini line up yang terakhir iaitu Zontes 368G adventure scooter lah. So antara update yang terbaru, under seat compartment dia dah lebih luas, boleh muat 2 helmet. Lepas tu exhaust dia pun dia dah pakai exhaust yang baru lah. Memang berbeza kalau dibandingkan dengan Zontes 368G model yang sebelum ni. Dan yang paling best, owner Zontes model tahun lepas confirm jealous gila dengan owner 368G baru ni sebab dia dah ada cruise control. Untuk windshield masih lagi menggunakan manual adjustment lah, dia tak pakai elektrik. Meter dia dah baru lah, tapi aku tak tahu lah korang nampak ke tidak ni. Dia silau sikit. Dia lain. Kalau tengok memang totally different kalau nak dibandingkan dengan TFT screen yang ada pada Zontes 368G yang lama. Tangki minyak dia 17.5 liter. Seat height untuk model 368G ni dia datang dalam 2 variant, satu high seat, satu standard seat. Untuk high seat height dia adalah setinggi 795mm dan untuk standard seat punya high seat dia dah sekitar 770mm. Berat dia pula sekitar 192 kg. Okay guys, so itulah dia serba sedikit cerita pasal model-model 368 untuk Zontes. Nak cover detail satu persatu mau jadi 3-4 hari punya video kan, dia punya panjang nanti. So aku cover secara ringkasnya. Nanti kalau ada peluang untuk review secara detail untuk setiap model ni, insyaAllah aku akan buat lebih detail lah. So korang rasa macam mana dengan harga yang dah aku ceritakan tadi tu, dengan spek-spek, dengan update-update terbaru, dengan auto cruise yang ada pada model 368 untuk D, E, K dan juga G ni, korang rasa boleh beli ke? Baik beli untuk skuter ni. Kalau korang rasa boleh beli, tak payah tunggu sampai habis stok laman, pergilah order. Kalau kata korang rasa macam
baik beli kisah pula aku. So okey lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?